Nak rendang lagi. Rendang lagi eh? Bukan awak. Nak kumpulkan lagi ni. Yang ni boleh lembut kan? So siapa yang selalu pergi event kereta, gathering ataupun auto show ke car saloon, mesti korang akan perasan GR86 IMKL ni. Ni ialah official kereta dorang. Kalau tak silap Uncle Shah pernah bawa kereta ni. Uncle Shah pernah bawa. So siapa pernah nampak kereta ni, boleh tak korang komen korang nampak kat mana? Ataupun korang boleh tolong mention Uncle Shah, cakap Uncle Shah, GR86 ni pun dah datang Malaysia Oktober untuk try Max Speeding Road. Uncle Shah bila lagi? So yang ni adjustable high-low soffit 24 step. So kita nak masuk kat GR ni, kita nak tengok performance dia macam mana. Boleh tak Max Speeding Road ni layan kereta Jepun? Jom kita pasang dulu, kita tengok performance dia. So ni dia satu set adjustable high-low soffit daripada Max Speeding Road. So korang tengok yang dua ni belah depan. So korang akan dapat satu set macam ni, siap dengan pillow ball mounting. So ni pillow ball mounting. So yang ni adjuster. So yang ni macam biasa untuk korang adjust keras lembut dia kat sini. So korang akan dapat satu set macam ni. So untuk belah belakang kita dah buka. So sebelum ni dia memang pakai adjustable kan? Soffit. So soffit juga. So kali ni dia nak upgrade untuk pakai adjustable daripada Max Speeding Road Mr. Absorber. Untuk spring tinggi dia 180, 5K spring rate, 5K spring rate. So yang ni kita set up berapa jari? Set up belakang 2 jari. So kita pasang dulu, lepas tu nanti kita set up yang depan pula. So untuk setting ni kita set dulu dia punya paling soft. Lepas tu kita test, lepas tu baru boleh set kita nak letak nombor berapa. So yang ni ialah adjustable yang sebelum ni. So daripada brand Argus. So sebab sebelum ni daripada Japan. So ni adjustable soffit juga. Untuk kali ni kita nak try adjustable Max Speeding Road ni dekat kereta Jepun. Kita tengok performance dia macam mana, dapat layan ke tak dapat layan. So selain adjustable ni, korang dapat satu set. So barang-barang lain yang korang akan dapat ni spana adjust lah. So korang akan dapat macam biasa 2. So korang akan dapat 2 Allen key. So korang akan dapat 2 Allen key. 2 Allen key ni untuk korang buka ni. Ni untuk korang buka. So bila korang buka ni, kita buka dulu. Aku tunjuk korang. So bila korang buka yang ni, buka. So dia ada satu lagi nut kat bawah ni supaya adjust. So let's say kata kalau tak muat nak pakai yang ni, korang pakai yang ni je. Pakai yang ni dah cukup. Okay, sama juga yang ni. Sama je depan belakang. Belakang pun korang dapat benda yang sama. So yang ni jaga sebab dia punya kecil je. So sebaiknya kalau korang tak nak pakai, korang buka. Tapi kalau korang nak pakai, korang ketat yang dia balik. Okay, so 2 Allen key. So korang akan dapat ni ya. So ni macam pamphlet lah daripada Max Speeding Road since 2006. So korang akan dapat ni instruction ataupun installation instruction T6 coilover. So yang ni yang korang akan dapat. Ni satu lagi stiker Max Speeding Road. Yang ni yang jenis timbul. Stiker yang jenis simbol. Stiker je dah tahu dah. Memang high end, memang barang mahal. So untuk yang bahagian depan, so yang ni kita dah siap setup. So untuk korang, kalau korang nak tahu, spring ni tinggi dia 200, spring rate 6K. Sama je dengan yang lama. Cuma kita punya spring ni dia panjang sikit. Kita punya 200, yang lama punya 180. So yang ni kita nak pasang dulu. Lepas tu kita setup. Lepas tu kita boleh test road. Lepas tu kita boleh tanya feedback macam mana, cun ke tak cun. Jom pasang dulu. Kereta IMKL, so kita mesti nak kena buat yang baik. Kita nak kena bagi servis yang baik, kualiti yang terbaik. So kereta ni akan dibawa oleh influencer-influencer, akan di-showkan pada auto show, car saloon. So mesti nak set up yang terbaik kan. Mr. Absorber sebagai salah satu pakar dalam suspension, kita akan bagi yang terbaik. So korang tunggu siap. Kita tengok macam mana hasil dia.
So, kita ada seorang wakil daripada IMKL bang. Okay bang, nama bang? Syafiq Nur. Syafiq Nur. Okay bang. Cerita sikit bang, sebelum datang Malaysia Super, ada apa-apa masalah kat suspension? Okey, so kita bawa kereta ni. Dia ada bunyi kat exhauster dia dengan bila time corner high speed sikit tu dia macam membuai lah. Boy. Kereta performance kan, tapi suspension tak mantap. Betul. So, kat situ boleh datangkan bahaya, betul? Betul. So, Rasa membuang kan. kereta official Kereta official on road. Betul, official dulu. So, ni kereta lelaki kau apa? Bukan, ini kereta memang mascot car IM. Mascot so mana-mana akan pergi kereta ni lah. Yes, So, betul. kereta ni sebelum Uncle Syah bawa? Ada, Uncle Syah bawa masa time dia colour hijau dulu. Yang Dengan longkai tu. Oh, yang ni? Yang ni lah. So, ini baru tukar ni ke? Tak, yang itu wrap dia. So, kita dah buka wrap dia dah. Harapan, kita sekarang tengah pasang adjustable max speeding road. So, harapan lah. Kita harapkan bunyi tu dah tak ada. Okay. So lepas bunyi tu dah tak ada, kita harapkan juga cornering dia sedap lah. Cornering Kan? sedap. Tak ada membuai dah. Alright. So yang ni kejap lagi kita set up dulu. Lepas tu kita test. Okey? Boleh? Okay? Boleh? Alright. Nak rendahkan lagi? Rendahkan lagi Bukan awak. Nak turunkan lagi ni. Ini kita dah siap pasang tapi kita nak buat adjustment sikit. Kita nak alter sikit ketinggian dia. Kita nak rendahkan lagi sikit. Lepas tu kita nak set dia punya keras tu. Sebab yang ni paling lembut. So memang goyang-goyang sikit lah. Yang ni kita set up dulu. Lepas tu kita dah dapat ketinggian yang cun. Lepas tu baru kita pergi test. So yang ni kita nak adjust sikit lagi ketinggian dia. Kita nak rendahkan lagi sikit. So lepas adjust ketinggian ni, so dah dapat ketinggian yang cun, baru kita test macam mana. So yang best ni kalau korang pakai adjustable soffit ni, korang boleh terus adjust kekerasan dia. So korang buka hood depan, so korang terus adjust kat sini, nampak? So ni engine bay, so korang terus adjust kat sini. Ni untuk bahagian depan. So untuk bahagian belakang, belakang ni dia cushion sikit lah. So kalau macam kereta ni, korang dia ada kat dalam ni, so korang kena buka cover ni dulu. So korang buka cover ni, so korang boleh terus adjust kat dalam dekat sini. So tadi kita dah test dah. So ada beberapa benda kita nak betulkan sikit. So yang ni kita buka balik. So kita nak rendahkan lagi. Kita nak dapatkan ketinggian dia lagi sikit. Kita nak samakan ketinggian belakang ni sama dengan depan. So yang depan ni ada satu masalah. So jom kita tengok. Ini dah kasar. So tadi masa pusing steering ada bunyi kat bahagian depan. So kita suspect link, dia punya link ni dah barai, keluar bunyi. So link ni dia macam dah jam lah. So korang boleh tengok dah koyak lah pun. Lepas tu ball joint ni dia dah jam. So bila dia jam, so waktu kita pusing steering tu dia bunyi, dia keluar bunyi. So mana memang dah makan, ball joint ni dah makan. So kita try tengok apa yang kita boleh masuk kat kereta ni selain yang dia punya. Kita tengok, kalau tak kita try tengok apa yang ada. So kita tengah cari spare part, mungkin ada yang boleh pakai. Kita nak tengok. So kita try dulu, settlekan masalah bunyi ni. Lepas tu kita set up balik, lepas tu kita try sekali. So kita dah jumpa yang ngam. So yang ni yang baru. So yang ni kereta lain punya. So yang ni kita masuk yang baru. So ngam-ngam korang tengok. Panjang dia, lepas tu diameter dia ngam-ngam. So yang ni kita try tengok ada bunyi lagi ke tak. Test drive dulu. So kalau kata kalau ngam, so dah kira tune, kita boleh test road. So sekarang tengah hujan lebat. So kereta ni dah siap. Bunyi pun dah settle. So ketinggian pun kita dah adjust. So korang boleh tengok jom kita tengok. So untuk ketinggian belakang 1 jari.
Untuk depan pula satu jari. So yang ni kita set up kereta ni, depan belakang ketinggian dia sama. Depan satu jari, belakang satu jari. So, settle dah projek kita untuk kali ni untuk Toyota GR86 ni pakai adjustable daripada Max Speeding Road Hilo Sofa 42 step. So, korang boleh tengok inilah hasil dia. So, kita dah buat beberapa adjustment, kita dah buat setup balik. So, ada beberapa masalah tadi. So, tu pun dah settle. So, ada sikit problem yang tu nanti next kita akan cuba settlekan sebab kita kekurangan spare part buat masa sekarang, tapi tu masalah kecil je. So untuk setup fitment, so kita set up tayar depan satu jari. Untuk tayar belakang kita buat satu jari juga sebab kita nak dapatkan depan dengan belakang sama tinggi. So kita boleh nampak kereta tu static. Owner dah puas hati. So kira settle projek kita untuk Toyota GR86. So untuk next kereta, korang nak tengok kereta apa pula, korang komen. So, jumpa korang semua di IMKL 2026 di Maib Sedang pada 7-8 November 2026 ni. Apapun jangan lupa komen, like dan share video ni. Subscribe YouTube channel Mr. Zober. Jom kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.